keadaan homestay agak boleh duduk lah. Biasa duduk rumah besar, tiba-tiba ada rumah kecil. Sedap. Tidur okey tak? Okey. Dah terjun dalam kolam tu? Dah terjun dalam kolam tu. Boleh. Dah terjun lah tadi. Oh, terjun dah. Oh, alhamdulillah. Terjun kan? Oh ya ke. Lepas tu agak-agak ada akan berkat tak bumi saya ni, kot-kot lah nak dapat adik baru ke apa, berkat bumi ni. Tak terjun tadi tu, mandi berniat ke tak? Dia nak mandi je. Mana tahu kok mandi berniat. Mandi tu cara dia kenapa guna? Tak, dia adik saya dengar. Oh, dia guna. Jadi okey tak? Bangun pagi nampak benda, nampak pokok nyok. Hujan nak pergi je. Ya. Pagi jadi hujan. Lepas tu hujan tak habisnya. Dia Buka tinggal ada benda. ada benda. Duduk di rumah tak dengar hujan kan? Di rumah tuan tak dengar hujan dalam bilik kan? Bumbung zinc juga. Oh, dengar. Sebab depan kedai tu zinc. Depan dia kena dengar. Sebab kalau rumah biasa, rumah taman tak dengar hujan. Kami rumah kampung. Oh. Rumah kampung. Jadi kalau orang yang rumah tak dengar hujan ni, bila dia dengar hujan tu satu nikmat lah. Itulah tu cakap dengan dia orang, kalau lebat ni lagi sedap ni dengar ni. Bilik kecil kan? Bilik kecil boleh tengok isteri sentiasa. Ini kita ruang tamu, isteri dekat dapur. Kan? Kan seronok kalau boleh sentiasa tengok. Boleh tanya khabar. InsyaAllah. Ada rezeki dah repeat lagi kan? Boleh. Sini lagi. Boleh, insyaAllah. Cumanya kalau main siang, nampaklah suasana. Ni main malam, memanglah ngeri lah. Tempat memang sunyi. Kita Semalam tu suspend ke kan? Tak orang. Oh, gelap. Misalnya mula-mula sampai kan? Tak ada orang. Memang. Orang ingat seorang aja. Ha. Allah, kali kedua bila balik nampak seorang, nampak budak-budak kan. Lapang tu. Memang sunyi. Kan kesian orang kan sibuk cari duit, stres, bisingan kat bandar, dan bagi tempat yang sunyi. Tahniah. Terima kasih juga sebab wujudkan tempat macam ni kan. Semalam memang tak expect pun benda macam ni kan. Nampak langsung gelap. Iyalah gelap. Alhamdulillah. Keluar tadi, seronok tadi. Betul. Kau makan pagi kat tu kat Keluar ujung. pagi. Oh. Kami tak tahu ada masjid kat situ. Kuat je bunyi kan kat mana. Saya lah pagi tadi tu baca Yasin. Betul je kan. Kita suruh ustaz. Jadi tengok dalam live kan. Pagi-pagi saya baca Yasin untuk pelanggan duk tidur je. Saya duduk lah Yasin pagi-pagi. Dia dengar tadi. Rasa suruh ustaz. Tolonglah ya Allah, kesian pelanggan aku susah payah main. Gitulah. Seronok. Boleh lah insya-Allah nah. Okey, alhamdulillah.